Kenapa penjualan pisau ni tengah rancak? Bagi korang pula macam mana? Pisau ni kira tajam ke tak? Letakkan di ruangan komen. Dia ni barang berjenama Made in Sweden ni. Harga dia baru RM55 je. Datang siap sarung dah, tak payah nak pening-pening. Sarung dia ni ada je penyangkut kat belakang. Dan juga daripada belah atas dia ada lubang di belah bawah. Bentuk pisau dia pun tak buruk. Memegang dia pun sedap-sedap pahlawan lah. Korang bayangkan macam ni punya tajam. Tak kesedap? Serius weh. Buat video ni sambil potong-potong kertas macam ni memang betul-betul menghayalkan. Besi dia daripada stainless steel geng. Yang tu penting lah. Supaya lambat sikit dia nak karat. Harga dia RM55. Setakat katalah kau nak bawa pergi mancing ke, camping ke, sedap sangat. Dia lelaki ke, kau perempuan ke, sama naik lah. Sama-sama boleh pakai. Nama model dia ni Basic 546. Untuk penggunaan basic biasa dia ni memang dah king sangat. Tapi kalau kau nak lebih, ada yang kat belakang tu. Ramai dah orang memilikinya. Korang bila lagi? Kalau lah kata memang ada soalan, korang letakkan je kat komen. Nanti aku jawab.